Hi guys, welcome back to Balkis Ani channel. So hari ni bagi banyak sikit kerja nak kena buat kat rumah ni. Dan dekat kerja hakiki saya. So bagi akan mulakan dengan kopi dulu. Kopi. Sebab aku nak tahu bertenaga dan breakfast. Okay, so bagi nak minum kopi. Rumah ni tak ada ais, so I buat kecil-kecil macam ni, bagi buat separuh je. Takkan dalamnya. Tadi beli dan sus. Lagi bagi nak pergi beli mineral water sebab dah habis kat rumah ni, dah habis. Now kita nak makan dulu. My sister dah masak tadi. Jom makan. Dia masak nasi goreng. Sasa, let's makan together. Ni, Icu dah masak ni. Sedap. Now, baru nak makan. Nak buat nasi goreng. Betul apa? Oh. Udang. Sebut udang. Udang. Awak suka udang? Suka sangat ke suka sikit je? Suka sangat. Ya ke? Nanti Aki beli udang banyak-banyak, okey? Hari ni awak balik kat rumah, makan udang banyak-banyak. Ibu awak beli lobster. Lobster. Mana dulu? Ada lah. Okey, dah makan. Okey, so ni lah yang tu masak tadi. Bagi satu benda yang bagi tak boleh nak buat. Rasa macam tak tahulah, tak try kot. Masak nasi goreng. Tak boleh, tak pandai. Nak cakap apa? Nak cakap Aki. Cakap apa? Kak Aki. Aki pergi mana tu? Makanlah. Sedap ke? Balkis kalau pergi kedai makan, benda yang Balkis takut nak order nasi goreng. Sebab Balkis sangat takut dengan bawang putih. Balkis tak boleh makan bawang putih. Yang masakan, kalau macam bawang putih yang blend, okey. Balkis tak boleh macam seketul, macam satu dipotong-potong kan, diiris-iris. Balkis tak boleh. Balkis rasa macam dia auto nak keluar balik. Macam banyak kali dah video Balkis cakap yang kalau Balkis makan bawang putih akan nak keluar balik macam ni. Ni pada. Tapi saya kena berhati-hati. Nak siapkan kerja, banyak kerja hari ni. Hari ni Isnin. Hari ni cuti Wesak. Tapi kerja saya sangat-sangat banyak ya. So jom lah ikuti hari-hari saya.
Dah settlekan buat kerja rumah tadi. Dah basuh, semua dah makan siap. Sekarang kita nak buat kerja yang hakiki saya. So alang-alang tu jomlah ikut saya. Oh, tak ada bateri ke? Ada. You sit here. Yang ni dulu. Kenapa kertas yang ni pula? Lukis apa tu? Ni. Cantik kok. Dia pula guys.
Guys, saya buat vlog hari ni. Saya tidur tadi. Aku baru bangun. Lepas bangun aku ingat nak pergi beli air mineral. Sebab air mineral kat rumah ni habis. Terus macam pergi ke air mineral. Sekarang pukul 6. 3 minit. So, jomlah sempat lagi sebelum maghrib. Kejap je dekat je. Jom. Kalau bangun macam ni. By the way kan, adalah satu video bagi post kan. Lepas tu adalah hamba Allah ni komen. Dia cakap macam ni. Dia cakap dah macam lebih kurang ayat dia macam ni. Dah macam duduk dalam aquarium, tak pasang-pasang lagi tinted. Bagi macam hakikatnya saya dah pasang guys. Saya dah pasang. Nampak macam tak pasang ke kereta saya ni? Memanglah saya duduk dari dalam, bukan kat luar. So memang nampak macam tak pasang lah. Memang terang kan dari dalam. Saya tak faham. So saya macam okay, ikut mak.